Memang buruk lah. Orang kampung nampak biji pakai singlet. Air tak ada. Pakai rumput je lah. Suci kan. Dah bersih dah. Your country very hot. Macam mana bunyi dia? Klok klok klok. Klok. Emang. Layan lah. Biasa orang berubat memang dia cari sebab biasa benda tu ada RM2. Kalau bakal pak mentua tengok dapat kredit lebih tinggi. Pakcik tu tahu dia bawa durian. Dia tak malu langsung kan? Ni tanah siapa ni? Kau main masuk je. Kat kebun kena monyet, kat rumah kena monyet. Yang ni jadi lonjong sikit. Macam kau lah. Pakcik Wari, Ya, selamat datang ke Londo. parking mana dalam tu ke? Ha, okey. Nak tunjuk pokok ke? Nantilah balik kang. Okey. Ke sarapan dulu. Jom. Pakcik kata apa tadi? Ha? Pakcik kata apa? Dia kata dia komplain tu ni suruh lap meja dekat meja. Tu budak ni malas kata. Malas nak lap meja. Tu pakai tisu tu. Tak tisu habis pun tak tambah. Tak reload. Malih lah. Malas. Peloso. Bos lah tu. Bos. Apa fungsi JKK dengan Sedang? Sidang ini dia bagian ada Bagian ada. kematian sebagai gunung penangguh. JPKK ini dia mampu jalan apa lagi? Mampu jalan dia orang sama semua rumah bocor, rumah apa itu pun semua dia. Oh tu JKK. JPKK sidang tak ada. Sidang ni nikah kahwin nandan. Kematian sidang lah. Borai-borai sidang lah. Lari pasal gombok tanah sidang lah. Mana yang kurang mana? Tarik dulu ni. Gonyok. Macam sama je. Golap sikit, corak sikit. Okey, terima kasih. Ubek berani boleh jumpa. Si lemak paru, si lemak korang. Apa? Kau punya apa? Korang. Korang juga. Pakcik Waris ni memang daripada muda dulu dikenali dengan orang yang makan selong. Punya 40 kali. Kau betul. Masa duduk rumah bujang dulu pun dia rajin mengemas rumah. Mulut dia diam je, dia tak komplain rumah tak kemas. Dia senyap je dia kemas rumah. Sebab roommate dengan Bemak. Bemak dah banyak cakap. Dia senyap je lah. Bagus Pakcik Waris, dia rajin. Macam buah... Buah apa nama? Kasai. Dia macam buah matua yang dia nak tunjuk yang ada kat dalam kat rumah tu. Dan kasai ni yang lokal Malaysia punya hutan. Tapi buah dia kecil. Tapi macam tu lah. Tapi macam tu. Tapi tak ada lah, dah hilang. Buah konten dah hilang. Buah konten dah hilang. So satu material untuk konten kita dah habis lah. Oh, tapi daun dia sama. Daun sama. Tu yang berterabur tu yang halus tu. Tu dia lah tu. Tu buah tu. Buah matua Malaysia. Buah matua Malaysia Semenanjung tu. Nama dia kasai. Tapi dah habis. Sini buah tarap ada. Tarap tak ada. Durian hutan ada. Tak ada. Durian hutan tu yang merah oren tu. Dia buah tarap tu pokok dia family yang sama. Pokok apa nama dia? Sukun. Sukun satu. Lagi satu lagi yang hutan ni tu apa tak nama dia? Aku tak ingat lah. Yang masa dia kecil-kecil tu ayah dia selalu ambil untuk buat tali gasing. Oh, buah tarap tu macam tarap tu. Buat tali gasing. Pokok terap. Pokok terap lah. Terap. Pokok terap lah. Pokok Tarap. terap. Dia lah. Sebut tarap tak boleh tangkap terap. Tak.
Tarap ni belah apa Borneo ni istilah kan. Dia ada buah boleh makan dia tu. Tapi yang Semenanjung ni punya rasa tak boleh makan. Tak pernah tengok pun orang makan ni punya tu. Boleh lah. Kat Semenanjung kan ada padang terap. Itulah dia. Ya bro. Semenanjung pun ada. Tapi buah dia tu boleh Boleh. makan ni. Orang makan. Asal dia kecil-kecil dia tak pernah makan. Kau slow. Ilmu kau tak sampai lagi. Betul lah. Dia undang lama dulu rumah dia. Teratak Setiawan tu. Ada signboard tu. Teratak Setiawan. Tentang anak ni. Ini rumah kakak. Dia baru buat. Pencen nak balik kampung. Ni kakak kau ni? Rumah kakak. Kakak siapa? Kakak Dan lah. Siapa lagi? Ni rumah mak Dan dulu. Dulu kau duduk sini ke? Lahir dan besar di sini. Atau yang rumah aku pergi dulu tu? Mana? Aduh, itu aku telefon rumah kau. Lepas tu bapak kau angkat. Lepas tu dia tanya, "Ya, nak cakap dengan siapa?" Aku kata nak cakap dengan Waris. Kat sini semua Waris. Waris mana nak? Sini lah. Sini ke rumah kau? Oh. Dan kahwin kau datang tak? Datang masuk. Datang. Sini lah sepatutnya. Kecuali kau pergi Seremban rumah Mem kan. Abang Dan. Kau parking lah untuk atas jalan ni. Apa? Jalan kampung kita rumah kita kan. Ya. Terraja. Ni abang Waris kan ni? Kawan. Ya. Rem. Sama Jual dia tak? baru berhenti. Bonti. Semua dah orang bonti pula. Kan bonti besara. Besara. Bonti. Berhenti lah kan. Banyak kedoyan sini. Durian dia lah. Tanah dia beli tanah tu. Kalau tak berjaga tak mengasuh dah. Dia berperang dengan korang buruk. Ramai kau buruk. Oi, beratui. Tupai ramai. Tupai kurang. Dia banyak apa korang lah dia baru dia nak tahu kan. Dia orang dari kampung. Tak tembak. Tembak dia lagi berdendam. Ya. Uish, Lagi dia datang lah. gue lagi tahu. Dia korang baru monyet ni kalau kita apa dia lagi berdendam. Ya. Dia kena muka kita. Dia asal dia kan manusia. Oh, lah tu orang jadi korol lah lepas tu. Kan Nabi Ali sumpah dia mencuri dia kerja makin. Oh, okey. Tu yang jadi korang, jadi buruk. Orang putih kata terbalik. Orang putih kata. Betul lah. Tak, orang putih cakap tu betul. Einstein cakap tu. Manus ni binatang. Manusia ni yang dibagi akal. Kalau kau perangai kau macam binatang, tu apa betul lah tu kalau tak ikut hukum. Tu yang orang kata dah jadi macam boruk tu. Memang borok lah. Tu orang tua-tua dulu cakap borok tunggal. Borok tunggal ni kira lagi teruk lah. Boruk tunggal tu dia macam mana cerita dia? Dia independen dia. Oh, dia satu grup. Dia solo lah. Solo. Ni rambutan yang paling sedap ke? Ni anak sekolah ke? Tak tahulah brand apa. Ni rambutan lama ni. Yang belum hidup lagi dah tanam. Masa kau baby dulu ke? So baby tu. Kok ni dah ada. Kita nak ke mana ni? Kebun durian. Kalau ada nasi. Dekat ke? Jalan 200 meter. Jalan kaki. Oh. Langkau 2 porak. Boleh tak? Oh, dah lembut dah. Lembut. Ni dah. Ni. Buah. Ni. Ambil peluang tak pernah petik. Buat panggil kan? Petik. Kat kampung ni. Tu atas Ni lagi satu. Ni pun boleh. Tu. Ya, betul-betul rendah. Ni semut ni. Semua tu biasa lah. Ni. Tu kena Pulas. bukan pulas. Apa? Twist. Tak sini. Cokek. Patah. Oh, tu pulas. Plak. Plak. Ya. Tinggi sangat. Rumek.
punya tanah ni sampai sini dulu. Dia orang pinjam untuk lalu di belakang ni. Oh, nama dia right of way. Ya. ROW. Masa kita kerja dulu ROW tu orang potong rumput untuk laluan pergi ke pipe gas. Oh. Ada ramai pokok ah. Bawa. Nyari makan buah senduduk. Ambil yang dah purple ni. Pokok senduduk. Nanti mulut jadi purple. Dah sampai dah. Dah sampai. Selamat tak lalu bawah pokok ni. Alah, kebanyakan apa? Ada buah pun. Tak banyak buah tu, separuh pokok yang ada. Tak semua buah sekali. Wah, ni kan dia tangkai ni dia tak ni, dia tak tanggal. Dia kalau yang betul masak tanggal ni lah. Monyet itu dia ni. Pokok. Pokok kau monyet kau, Pokok tunggal. kota kau cita kau. Ungko. Kau. Tu. Tu dia lah tu. Oh! Oh! Lupa lah nak bawa melecum dia. Ni apa nama buah? Tahu lah. Yang kampung lah semua. Ni random lah. Ada hitam sikit. Banyak ke pokok sini? 20-30 batang. Semua random lah. Semua kampung ni lah. Random, AI generated. Pernah nampak tak? Apa ni kulit durian terkumpul ke satu tempat tepi tu, lepas tu biji pun tersusun je disimpan. Pernah tak? Tahu lah ni kira macam tu. Ini tak? Dia kalau tersusun elok je biji dia tu, kulit pun elok je, tahu tak apa tu? Limau lah tu. Rimau kan? Cemperai ya. Dia kena rebus tu pun kena rebus apa? Masak. Kalau celur je tak sesuai, dia mabuk. Oh. Baik makan ni daripada ketum. Boleh mabuk juga. Ni pokok buah biu, tanam dalam 2-3 tahun lepas lah. So belum berbuah lagi. Anggur Brazil. Oh. Anggur Brazil. Ni anggur Brazil. Ni buah dia kat batang kan? Betul. Ini avocado. Tanam juga. Tanam biji. Biji. Ini tanam biji. Avocado. Satu lagi cara orang kampung kita pacak paku kat batang dia. Ke kelah-kelah ke. Jadi dia nak survive. Ini macam tak sihat kan. Tak tahu lah sebab apa. Ya, macam ni kalau pucuk baru ni memang boleh jadi bunga ataupun boleh jadi pucuk lah. Tengok condition. Kalau hujan banyak, dia akan jadi pucuk. Kalau macam ni kan, dah lama tak hujan, ada possibility dia akan jadi bunga. Langsat. Langsat ke, dokong ke apa ni. Monyet ramai. Susah dah dapat makan. Tunggu kena gugur. Allah. Ayam lah. Ada bau tak? Best tak Aib, datang kebun. Dapat petik sendiri. Tapi buah dia sedap lah ini. Tak tahulah. Sebab kita biasa bawa balik, bawa makan. So kita dah tak ingat mana satu buah ni pokok mana, buah ni pokok mana. Jomlah kita balik. Tak biasalah cuaca Malaysia. Your country very hot. Very hot, eh? Yes, very hot. And mosquito also a lot. Yeah, a lot. You don't like to donate your blood to them? No lah. In that case, you are not suitable to have orchid. Dia borek lagi ni macam memang masak. Banyak air lagi dah. Ya. Bila jatuh kan, bunyi padat tu. Sayang. So, kita datang tadi kan? Dia bunyi-bunyi kan? Lepas tu dia buk. Saya dia jatuh. Buah tu jatuh. Buah tu jatuh. Cuma masalah dia dijatuhkan oleh monyet. Kita makan sebiji tu lah yang tadi kan, yang tak ini ada ni. Kita buka kaki ni lah. Jom. Ambil pilih makan kat kebun.
Ip, Pakcik Waris dia kidal. Seorang ke rumah tu kidal. Dia beradik, ada 2 orang, kakak seorang yang kidal. Tangan berondil lah nanti. Oh. Satu baju. Dia bau pun sedap. Kesak baju lah, Pak. Sedap. Macam tu je. Jangan tergantung. Air basuh. Bismillah. Tau? Air tak ada. Pakai rumput je lah. Suci kan. Dah bersih dah. Kita Ip. Pengalaman makan di dusun. Fresh. Terus dari langit. Orang kampung nampak biji. Singlet. Panggil. Apa dah basuh tangan dah? Dengan rumput Topek tadi. bona masuk tangan. Ni macam korang sikit. Alah. Dah masak. Okey lah. Makan tak licin. Macam orang kaya. Apa lah. Licin. Boleh. Makan tak licin. Orang kaya ni tak makan. Orang kaya. Orang kaya tak basuh tangan dengan rumput. Try tengok anak awak boleh. Pandai buka tak? Come on. Kau bangi. Jangan memalukan bangi. Tu berjaya. Okey tak? Okey, manis, lembut. Best tak pengalaman makan di kebun? Seronok. Itulah. Monyet dia ramai. Kalau monyet tak ramai, kita boleh makan banyak lagi. Di sini kan boleh makan. Kalau merata banyak durian, boleh. Kalau sini je ada buah, monyet akan tertumpu kat sini. Dia orang muda lagi dalam guguran. So chances kita dapat makan tu dari sini. Ada orang tu tanya, anak dia tanyalah. Tanya mak dia, mak betul ke kita ni keturunan monyet? Mak dia kata betul, tapi belah ayah kau je, belah mak bukan. Yang ni ada possibility dah masak sikit. Ada punya ruang Bunyi klok. Kalau yang ni tadi padat dia. Keras ni. Padat. Ni tadi Ada bunyi? ini. Bunyi apa? Dia lagi macam ada ruang lah dalam. Macam mana bunyi? Macam mana bunyi dia? Klok. Scammer. Layan lah. Layan je. Buka speakerphone. Hello. Okay. Ha? Besok akan hantar itu MD Cry. And Singa tujuh puluh kaping merah. sila orang kot. Saya tak ada order. Sila orang ah. Okey. Salah nombor you daripada mana? Bukan scammer lah, salah alamat dia. Salah alamat. Tapi rezeki tak, salah alamat. Apa? Jom. Tak tahan dah ni. Tak apa. Nyamuk. Eh. Jom turun balik bukit. So minggu ni kita tak payah naik bukit lah Ayib. Tak payah jogging, dah banyak dah kita habis ni. Dah naik bukit dah. Masuk. Gugur kan. Okey. Ni aku punya cadangan. Aku punya cadangan lah. Pokok kau ni kau tanda nombor. Pokok kau, nombor. Lepas tu setiap kali kau ambil buah, kau tanda secak ni pokok nombor 1, ni pokok nombor 2. So that kau boleh ada inventory. Kau boleh tahu buah mana sedap, mana tak sedap. Tu cadangan lah. Kau buat dulu, nanti kan aku datang lagi. Makan. Pakcik Waris, Ya. ni buah apa ni? Entah. Boleh makan kau? Tahu lah. Cantik kan mana kan? Nanti. Hijau kat. Tahu lah. Lagi satu ni pokok senduduk kan? Kenal kan? Betul. Tapi senduduk biasa kita jumpa warna purple bunga dia. Kat sini ada tak yang bunga putih?
Dalam hutan ni tak ada. Tak pernah jumpa. Biasa di dalam hutan orang jumpa. Ya, tu biasa orang berubat memang dia cari sebab biasa benda tu ada bertenggek. Yang bunga putih. Biasa jumpa kat nursery yang putih. Ya. Tak tahulah tapi orang lah cakap. Aku tak ada, aku tak buat. Ini pianggang nama dia. Oh, Ni pianggang. Kalau dulu pergi sawah kan. Biasa jumpa kat padi, dia hisap susu padi tu. Padi tu, beras padi sebelum dia keras jadi beras tu, dia ada susu dalam padi tu. Dia akan jadi beras. So benda ni lah yang busuk kan? yang hisap dia busuk. Tu yang orang kata, oh mak ai anggap kau macam pianggang tu lah. Ya lah tu. Ni Din suka ni, dia selalu cakap. Ya. Dah lari dia dah. Dia takutkan Den tu. Dia orang nama Den dia dah lari dah. Rambutan anak sekolah ke? Tak sekolah punya. Brand lama. Sebelum anak sekolah ada. Ai biasa petik rambutan tak? Rasa panjat sini. Oh, kat sekolah. Plastik ada. Sarung tangan je tak bawa tadi. Orang kampung tak payah sarung tangan. Bogor itu. Bawa petik manggis. Saya nak konten. Dia dah masak dia gugur sendiri Ada terlampau. Tapi kalau ujung tangkai itu putih lagi tu, maksud dia baru gugur tu. Ni macam putih lagi. Macam ni kan. Ni mungkin dah sehari 2 hari. Isi dia still okey. Itu penting. Dia kalau perempuan punya konten kan, muka dia yang paling banyak. Kalau lelaki kadang-kadang muka tak ada. Kadang-kadang kan rasa yang kecil ni lagi manis daripada yang sebesar tu. Dia sedap yang mana kecil. Dia apa langsat? Kampung. Next. Tegong bulu boleh makan tak? Kalau orang Negeri Sembilan buat gulai masak lemak, Bulu dia buang dulu ke macam mana? kupas kulit tu, bicit, keluarkan biji dia, tu campur masak lemak. Ya, pokok orang lain pun banyak, baru kita boleh makan buah kita sebab Monyet? kalau tak banyak monyet. Bila buah banyak, dia jual tak laku sebab terlalu banyak. Ada pro and cons jugalah. Ya. Di basic ekonomi ni, Pakcik Waris baru ajar kita. Supply and demand. Ada kebun durian tak semestinya ada duit. Kalau nak duit cepat, jual tanah tu. Okey. Kucing culture shock. Sah? Dipandang dia di dalam. Ramai lah. Ni sedap ni. Lembut. Yang nombor 2 ni cantik je dia. Tapi yang sedap yang mula tadi. Oh ya. Sini kan, ada tengok. Ni kan korang tak cantik. Kalau macam ni, yang macam nak basah tu, masak Tu blondie pula. tak adalah blondie. Tu masak okey lah, sedap. Mood. Tu macam ni, tak ni. Dia kurang apa? Oh lah, kurang zat ke. Kurang kasih sayang. Mungkin. Tak berbaju. Baru engkau pun ramai. Kau pernah makan manggi muda tak? Pernah? Pernah makan? Tapi tak adalah mudah sangat. Boleh makan lah. Boleh buka macam tadi lah. Boleh. Kita orang kan masa kecil-kecil dulu kan. Kadang puan belum masak. Tapi perut lapar. Nak makan manggis. So kita petik yang muda tu. Kita kupas kulit dia pakai pisau. Makan. Boleh Boleh. Dia tak sakit perut kan? Okey. Cuma nak buka tu payah sikit lah yang muda. So itu survival budak dulu-dulu lah. Macam mana nak ni. Perut lapar. Nak mengisi perut. Zaman tu tak adalah nak fries ke, nugget ke. Itulah nak kenyang. Perut lapar, dapur belum berasak lagi. Kan tak ada. Makan manggis kan? Manggis. Lepas tu cari apa? Jambu batu. Tahu panggil jaweh. Jambu batu kampung kan. Balik sekolah. Pukul lapar. Apa benda nak makan. Panjatlah pukul jaweh ke jambu batu. Jaweh orang sini kata. Jaweh. Duduk atas pokok makan jambu batu. Masa
Tak kecil pun, sekolah menengah kan. Nak cari duit. Bila musim buah aja, balik sekolah, makan, panjat pokok. Tu ikat-ikat, berjual jalan. So, kadang-kadang kalau kita musim-musim exam ke, study pun tepi jalan lah. Sambil tunggu, sambil berjual lah. Boleh study ke di tepi jalan? Boleh. Ini lagi best. Kalau bakal pak mentua tengok, dapat kredit lebih tinggi. Sekarang pun kalau nak buat macam tu boleh. Boleh. Nak main pula dia. Dah jadi rumah dia. Nanti tu kau datang. Tentang Din ni, cakap tentang Din kan. Dia telefon Dan. Dia tanya dia, rumah kau kat mana? Kata, Lendu. Lendu. Kat mana Lah, kata, kau kan orang Alor Gajah. Macam mana Lendu kau tak tahu? Betul dia gelak. Maksud dia, dah lama betul lah dia tak balik kampung. Lendu pun tak tahu. Padahal sebelah ya daripada Alor Gajah. Mana lagu dia? Tepat, hotel. Ada seekor anak tupa atas jula mokte. Bila? Mana? Kudung ekor perut lapar jalan cari makan. Betul lah ni, jula mokte. Ingat kau lagi ya lagu tu. Zaman kita bujang dulu kan. Kau selalu nyanyi dekat Penelex tu. Zaman kita anak dara lagi. Sama teruna lagi. Inilah Julai Moktan. Julai Moktan tu lah Yip. Julai Mokte. Pucuk lah tu. Julang. Dia Julai tu ujung tu lah. Ada skill. Kita membesar atas pokok duit, pokok rambutan kan. Lahir pun atas pokok. Lahir tak pokok. Tegur lah susah. Jangan tegur lain kali. Ya. Sekolah ada rambutan tak? Tinggal baldi. Ada pokok dia. Apa yang makan? Kan? Kita orang tak nak bawa banyak lah, takut gula naik. HbA1c naik. Sekali je. Apa? Air pokok yang banyak buah sikit. Kita dah sikit. Nanti nampak. Sikit dah susah. Tempat yang sikit. Tu yang banyak buah lagi. Satu pegang tu, satu tadi. Ayo. Rentap. Come on, Bangi. Come on, Bangi. Aku yang atas. Tangan kiri tahan, supaya dia tak turun ke bawah. Tangan kanan tarik. Tu berjaya. Macam-macam. Tak boleh lah duduk kampung. Dah boleh. Boleh cari menantu. Apa menantu? Ha. Berapa biji ni? Entahlah 50 lah. Mungkin ada. Lumayan hasil hari ni. Alhamdulillah. Walaupun tak berapa cantik, okey. Tempoyak kalau tak cantik. So, balik. Jom. Manggis dah dapat, rambutan dah dapat, durian pun dah dapat. Jom. Basuh kereta. Ya. Memanggilkan kereta. Di kawash biasa tu, malas nak menunggu. Telefon ni murah. Janji nampak okey sikit dah lah. Ada ikan pisang. Dah. Pakcik tu tahu dia bawa durian. Bau lah. Bau. Tapi kena bori lah. Penuh lah. Kau kena kau? Dah doket kat rumah, selalu beli goreng pisang. Pernah lah. Lagipun anak dia
sama sekolah dengan anak dan tu yang Form 5 tu. Dia tua setahun. Dia bau lah tu. Dia boleh borak tu tentang anak lah. Dia tanya anak kita kan. Kita pun tanya lah anak dia. Dia tahulah. Apa cucok dengan goreng pisang. Terima kasih datang. Terima kasih jemput. Okay, kita nak tengok apa ni? Kita tengok avocado idaman Cik Den. Cik Den sebut-sebut tadi. Avocado. Cik Den tu siapa? Alah, Cik Den kita lah. Tak siapa nama pernah. Tak ingat. Yang ni pokok avocado dah paling tua lah kat rumah ni. So dah ada buah ni. Ni kecil lagi. Jadi bulat lah. Jenis bulat. So nanti dia besar lagi ni. 2 kali saiz ni lah besar ni. Isi tebal tak? Tebal? Ni tanam biji? Tak. Ke tang kahwin lah. Grafting? Grafting punya sale. Kalau tengok tu kan dia punya ni kan kena tunas satu bulat-bulat kan. Sebulat-bulat ni ada harapan lah akan jadi bunga. Ni Dah berbuah belum manggis ni? dah 3-4 kali dah berbuah. Besar kecil? Kecil-kecil lah. Ni ada jatuh. Dah habis. Tinggal kulit je. Ada buruk makan? Monyet makan. Buruk masuk sini? So, kita sonyap ni kan. Duduk dalam rumah kan. Sebab kita keluar. Masuk. Dia tak malu langsung kan? Yang anggur Brazil tu. Yang buah ke batang tu. Baru ni ada keluar bunga sikit. Tapi tak loket. Ni cincau hijau. Daun tu gamas-gamas. Dia keluar lendir tu. Itulah yang memekat jeli. Ni lah apple lah tu. Kata apple tu. Daun sadap amek tu yang Itulah. ulat makan Habis daun lah. Ulat makan. Tropical persimmon. Tak tahu apa hidup lah. Ni kau punya tu. Fig tu. Semai. Ni dah keluar bunga, daun. Kau punya tu. tu. Ni dah hitam. Ada hitam. BTM6. Brown Turkish Modified 6. Ni kunyit biasa lah. Ni kunyit biasa. Ni tanah siapa ni? Kau main masuk je. Tanah pengakap negeri. Kalau dia claim harap-harap dia tak tobang lah pokok ni. Kita dah tanamkan. Ni dah pokok markisa tu. Pokok dia. Oh, markisa yang bawah ni. Ni. Dia menjala kan? Dia panjatkan ke pokok ni. Ni pokok beruas. Pokok besar tu beruas. Dulu kena tipu. Orang kata pokok cepu. Rupanya pokok beruas. Pokok beruas tak ada buah lah kan? Ada buah dia. Tapi masam. Telah tersangat masam. Boleh makan lah tapi. Tak sure. Tak ada orang buat makan pun. Kalau cepu tu ada. Ini pokok ambil biji kat Sarawak ni. Apa tak nama dia? Dia macam mata kucing. Tapi dia macam kulit dia macam berduri-duri sikit. Air tak tutup lagi. Sekejap tutup air. Pagi tadi buka tu. Ni bulu lemang ni. Anak bulu lemang. Bulu lemang. Nanti nak tanam. Tanam atas tanah lah. Oh, dia besar. Boleh buat lemang. Lepas ni kau selalu lah kena buat air avocado. Pokok avocado dah banyak. Ya, betul. Ni anak pokok macadamia. Kau beli ke? Beli anak dia. Beli kat Shopee RM10 sebatang. Mana? Pisang 40 hari. 40 hari dia masak. Agaknya lah. Nama dia pisang 40 hari. Pokok abiu. Siapa yang tanya? Baki dia. Kaki tanya pokok abiu. Dah Dah buah belum? dah buah sekali dah. Dah rasa dah. Pokok peanut butter. Rasa dia macam peanut butter. Rasa tekstur dia macam peanut butter. Manis-manis lemak. Ni cherry Barbados. Oh, dah ada buah. Ni ada buah. Dah boleh makan dah ni. Dia tak masam-masam manis lah. Masam-masam sikit lah. Kalau ni dah boleh lah. Ambil lah. Memang sikit. Cherry Barbados. Oh, dia macam masam manis sikit lah. Masam-masam manis. Pedas. Pedas. Pelik. Mau balik. Lima Tambun, Pamelo. Putih ke pink? Putih tu lagi manis daripada yang pink. Pink masam-masam sikit. Buah Mona. Nona Brazil. Kat kebun kena monyet. Kat rumah kena monyet. Monyet minat betul kat kau? Sedara. Ungkur tak ada lagi? Ya, sehutan tobal. Yang ni jambu mawar beli kat mahal tu. Oh, Ni jambu mawar. belum buah lagi lah. Hari tu dah berbuah dah. Monyet banyak.
Ni nangka. Yang kata jatuh macam nangka busuk tu macam ni lah. Tapi tak jatuh lagi lah. Dia dah busuk tapi boleh jatuh lagi. Kita jatuh tu memang jangka busuk. Ni cempedak madu. Tapi betul lah ni lah cempedak luar pagar. Ni pagar. Betul. Ni cempedak luar pagar. Tentang avocado ni kan. Dia rasa dan habis 1,000 lebih ringgit juga beli-beli anak-anak avocado ni. Ya. Banyak betul pokok. Semua jenis lain-lain lah. Jenis lain-lain yang masa beli tu. Yang ni jenis lonjong sikit. Macam kau lah. Aduh. Ni panjang sikit. Banyak bunga dah. Rem sini Rem. Nak ambil gambar tangan kau. Pegang buah ni. Ni paling besar lah ni. Ni pun dah kena gigit-gigit. Apa tu? Dah kokak. Kokak kayak monyet. Nak gambar dekat baki. Kakun. Kau ni boleh jadi model tangan. Ha. Aku ingat nak jual gambar tangan. Boleh. Tu ada sekali tu, dia lunggukkan buah durian kat luar tu. Lepas tu? Lepas tu pergi mana-mana tak, balik. Tengok monyet dah makan. Tu, antaranya tu lah, atas atap ni. Dia makan atas atap. Dia tak best makan bawah, atas lagi view. View bagi menarik kan. Dia pandai betul lah? Dia dah mekah tu. Oh. Dia dah mekah tu. Kalau tak mekah dia hempuk atas lantai kan? Boleh. Ni pokok puding. Puding. Pokok puding ni biasa orang letak dalam rendang kan. Lepas tu daun dia jadi macam berasa apa? Mushroom apa ke? Dia kenyal-kenyal sikit. Kenyal-kenyal best. Yang tahu je tahu. Negeri Sembilan punya sepi lah masa tu. Tenggek burung. Ni tenggek burung. Tenggek burung ni orang buat ulam. Pucuk dia makan mentah je. Ni boleh lah kot. Tak sihat. Kena kalau dia kuning-kuning tu, bintik-bintik tu masa dia kena kulat dah tu. Ni tin Iraki. Kan? Ya. Tin Iraki, jom tengok buah dia. Buah dia pun bantutnya. Ini pun dah lama tak dapat makan. Masak je monyet atau burung. Sekarang burung pun makan ni. burung makan. Itu memang malu. Ni baru disihatkan balik. Hari tu dah tak berapa sihat. Ni cili apa nama dia? Lado apa? Entahlah dah apa dah. Ni yang picit dah ada air tu kan? Orang panggil, tak tahulah kita orang panggil pokok lipstick. Picit ada air, lepas tu orang boleh minum air dia. Yang ni pun kalau kita ni sisap manis. Ya. Bunga dia tu, bunga makan. Jom kita tengok pokok yang Pak Cik Waris sangka pokok hiasan saja, tapi sebenarnya dia akan ada buah. Nama dia Delicioso. Delicioso. Ni pokok ni, sepatutnya ada buah ni. Dah boleh makan. Tapi jangan makan masa mentah, bagi tunggu dia masak betul-betul. Masa bila je nak berbuah? Tu bapaknya lah tuan dia bagi buah macam mana. Baja ke apa. Dah 3-4 tahun tak pernah berbuah lagi ni. Kena letak baja betul lah. Kejap tadi apa, Pak Cik Waris mencadangkan kita beli bangku macam ni. Ya. Okey Pak Cik Waris, kita macam ni lah. Kita terus serang lah. Kita orang tak biasa cuaca Malaysia. Okey. Jadi bila letak benda ni kat luar, tak ada siapa nak duduk. Malam-malam pun. Malam-malam. Malam pun panas kat rumah tu. Relax di luar. Tempat kita orang panas. Okey. Understood. Understood dah. Jadi itulah. Pernah ada cadangan, tapi memang tak ada siapa duduk luar. Panas ambil-ambil. Okeylah Pak Cik Waris. Jom. Minta diri dulu lah. Alright. Masih banyak lah. Okey. Okey Pak Cik Waris nak balik lah. Okey, selamat. Ini markisa. Ni dalamnya ada manggis dengan langsat dengan apa? Rambutan. Ni batang ni. Batang pokok tin. Okey, berapa ringgit Pak Cik? Tak ada, tak payah, jangan. Ya. Okey, terima kasih banyak. Kita balik dulu. Okey, selamat. Terima kasih datang. Jom kita makan durian. Ni buah second kita buka. Okey lah. Standard buah kampung. Buah manggis. Elok isi dia, cantik.